Okay, dia dah menggelegak sikit. Okay, ataupun korang nak letak tak pun boleh. Okay, saya memang suka cair-cair sikit lah. Okay, untuk korang letak ayam depan kau. Assalamualaikum guys. Okay, saya nak buat ayam. Ni ayam goreng tepung lah. Okay, goreng tepung. Kita nak masak dengan yang buat ayam masak buttermilk lah. Okay, simple je. Kita gunakan bahan-bahan dia bawang Holland, cili api, okay, daun kari sikit. Lepas tu ni bawang putih. So simple je lah. Kita potong dadu semua. Okay, saya nak tunggu ni ayam salat tepung ni dulu. Nanti kita nak pakai ni susu krim sejat. Okay, krim sejat, susu cair lah. Okay, kita pakai susu cair dia, senang. Okay, untuk dia punya kuah lah, kuah dia. Okay, kita tunggu dah ayam dia goreng lah. Orang salut dia dengan tu, saya letak dulu tepung dia dalam minyak ni. Okay, nak senang kan. Tu saya terus letak je ayam di dalam kuali ni. So nanti dia akan melekat sendirilah dia punya tepung-tepung tu kan, tepung bestari tu. So sebab ni lah cara nak senang, nak cepat. Anak-anak dah lapar kan. Ni cara nak cepat lah. Nak cepat, malah nak salut-salut tu. Kau masuk je terus tepung tu dalam kuali ni. Lepas tu nanti dia tersalut sendirilah macam ni. Okay, so kita tunggu sekejap ayam ni masak. Nanti kita akan buat bahan-bahan dia. 2,000 years later. Minyak ni kita pakai yang sama. Taruh bawang. Tak boleh taruh bahan-bahan dia kan. Orang nak pakai margarin pun boleh, tapi margarin saya dah habis. Saya pakai minyak je lah. Ni memang menu kita hujung-hujung dah hujung-hujung bulan ni kan. Biasa dah pakai lah. Mana yang ada tu kan. Pakai je lah sekarang. Kalau siapa ada margarin, boleh pakai margarin. Okay, so ini kita pakai minyak tu. Saya balik minyak yang tadi tu. Okay, kita masakkan dulu, tumiskan dulu semua bahan-bahan ni. Okay, tumis dulu. Memang cara nak simple lah, cepat lah korang. Nak pergi sekolah kan. Memang cara mudah lah ni. Okay, so tumiskan bahan-bahan dia sampai dia layur dan naik bau. Okay, masukkan sedikit cube ataupun seasoning lah, buat perasa dia mana yang ada. Okay, lepas tu nanti kita taruhkan dia punya susu. Okay, susu ni ikut korang lah nak kuah, berkuah macam mana. Saya suka banyak kuah. Okay, banyak kuah dia, berkuah lah dia. Okay, so dia akan berkuah beginilah. Okay, memang suka berkuah-kuah sikit. Tengok dia macam ni lah. Okay, so kita tunggu dia menggelegak sekejap. Lepas tu campurkan terus lah ayam tadi dah. Okay, so letak semua sikit macam hujan ni. Okay, dia dah menggelegak sikit. Okay,
ataupun korang nak letak tepung jagung kan, bagi pekat pun boleh. Okay, saya memang suka cair-cair sikit lah. Okay. Untuk korang letak ayam depan. Okay, bubur ayam pula. Sorry lah, pakai tangan. Nampak. Okay, so jadilah ayam buttermilk. Simple kan, senang lah. Okay, nak cepat, nak mudah, beginilah korang. Yang mana tu kita pilih-pilih lah. Bagi yang anak, ada yang tak makan berkuah sangat, kita pilih-pilih lah. Okay. So beginilah korang. Nanti korang nak pekat kan, letak je tepung jagung. Dan saya memang suka berkuah-kuah sikit. Ikutlah lipen korang. Macam ni je, simple je. Okay, gelegak sikit dah siap tu. Okay, letak air jajah sikit lah. Kalau tawar letaklah garam sikit kan, air jajah dengan garam ke. Ni dah okey dah ni. Okay, alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah. Okay, dah ngam dah ni. Okay, rasa dia pun dah ngam. Okay, selamat mencuba korang. Okay, itu sajalah video simple je hari ni. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment and share tau korang. Okay, komen banyak-banyak sikit. Bagi pendapat-pendapat ke. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Tak, kuah dia. Okay, makan. Ini pesen lain lah, tambah kicap. Okay, ada banyak. Segedak-segedak dia ni. Okay, makan korang. Bismillah.